Okay, adakah Bitcoin lebih baik daripada emas? Okay, bagi tuan-puan yang ada soalan yang sama, tuan-puan boleh save dulu video ni untuk rujukan di masa yang akan datang. Okay, secara asalnya tuan-puan, Bitcoin ni adalah dalam bentuk digital. Emas pula secara fizikal macam ni, kita boleh pegang. Dua-dua ada kelebihan. Bitcoin boleh naik harga dia dengan sangat cepat. Dan boleh juga jatuh dengan sangat cepat. Tapi emas tuan-puan, jangka masa yang pendek memang ada turun dan naik dia. Jangka masa yang panjang, sejarah telah menunjukkan emas stabil menaik 10% setiap tahun, bahkan lebih. Bitcoin mungkin boleh buat tuan-puan untung dengan lebih cepat, tapi emas lebih stabil dan lebih dipercayai. Jadi mana yang lebih baik? Saya sarankan tuan-puan untuk simpanan jangka masa yang panjang, emas lebih stabil. Jadi bagi tuan-puan yang nak cuba-cuba nasib, nak cepat kaya, tuan-puan boleh cuba Bitcoin. Tapi hati-hati, kalau tuan-puan yang tak ada ilmu dan sebagainya, tuan-puan boleh jatuh terjerumus dan boleh rugi serugi-ruginya. Jadi bagi tuan-puan, saya nak sharekan kepada tuan-puan satu ayat ni. Buatlah pelaburan sekiranya ada duit lebih. Bukannya kita buat pelaburan untuk dapatkan duit lebih. Contoh dia, kalau tuan-puan baru ada 2,000 dalam bank, tuan-puan pergi melabur 1,500. Anything happen dekat pelaburan tuan-puan tu, tuan-puan jatuh, tuan-puan boleh dapat zero. Tapi sekiranya tuan-puan ada duit lebih 10,000, tuan-puan hanya pergi melabur 2,000 sahaja. Tuan-puan ada lagi 8,000 dalam bank. Jadi melaburlah sekiranya ada duit lebih. Bukannya melabur untuk dapatkan duit lebih. Jadi bagi tuan-puan yang belum ada lagi simpanan emas, tuan-puan boleh klik link di bio saya untuk daftar secara percuma sahaja, boleh simpan serendah RM100. Boleh follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.